Okey, Bismillah. Saya boleh bermula. InsyaAllah nanti yang sahabat-sahabat yang lain mungkin akan masuk sebentar lagi. InsyaAllah. Sebelum kita bermula, nama saya TJ Hussein dari Singapura dan sahabat saya Cikgu Hussein dari Singapura. Sebelum kita bermula majlis ilmu ni, mari sama-sama kita mohon doa dan kita mula dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ada malam ni. Terima kasih kerana menghadiri Zoom Product Knowledge malam ini. Hari ini sambungan daripada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicarakan berkenaan body system, cost of maintenance uh, untuk menjaga kesihatan. Uh, Minggu yang kedua ni, saya berkongsi sedikit. Ada 3 topik yang saya akan update pada hari ini. Satu berkenaan PubMed. PubMed adalah satu jurnal ataupun website. Dibuat kajian beramai doktor, profesor yang buat kajian berkenaan produk magnesium ataupun mineral. Dan selain daripada itu, saya akan share sedikit banyak berkenaan body system, defense system. Yang minggu lalu kita ceritakan fungsi 10 tubuh manusia yang minggu lalu. Dan minggu kedua, bagaimana Allah Ta'ala mencipta kita punya badan body, atau body dengan ada sistem mereka tersendiri. Jadi hari ini dua perkara lah, dan lagi satu yang saya akan kongsi pada malam ni adalah bersangkut paut dengan social media. Bagaimana anda ingin menyebarkan maklumat-maklumat yang akan memberi manfaat kepada anda semua dan mungkin kawan-kawan anda melalui social media yang telah saya siapkan, di mana by one click of the button anda boleh dapat maklumat-maklumat bersangkut paut dengan program ataupun aktiviti terkini di dalam MX5 Solution. Okey, sebelum saya bermula, boleh tak tuan-tuan, puan-puan chat dekat chat group tu. Okey, biasa-biasakan chat dekat chat group tu. Tolong beritahu di mana anda berada sekarang. Mungkin tadi saya ada sahabat-sahabat daripada Penang. Boleh type Penang kat situ. Mungkin ada yang di Johor, yang di Singapura. Boleh tolong type dekat chat group tu. Okay. Ada dari Batam. Alhamdulillah. Pasir Gudang. Okey, Alhamdulillah. Wan Salma, Emil. Okey, Pasir Gudang tadi ada daripada Penang. Satu grup daripada Penang. Terima kasih kerana menghadiri Zoom pada malam ni. Oh, dari Ipoh. Alhamdulillah, Ipoh. Salam perkenalan, kami dari Singapura, Cikgu Hussein dan saya. Oh, dari Kuching, nasib. Allahu Akbar, Kuching jauh. Kedah pun jauh. Alhamdulillah. Okay. Jutawan Sukses dari Kedah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana uh, Rina Madiana, Batam. Batam. Saya kenal. Oh, Ibu Rina. Rina. Okey, Alhamdulillah. Okey, sesi saya dalam Zoom ni, saya lebih suka berinteraksi. Nanti saya akan tanya sedikit soalan setelah saya menyampaikan topik-topik yang saya ingin sampaikan pada malam ni. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan